Aku percaya what if jauh di masa lalu naga adalah haiwan yang common di dunia One Piece, tapi di antara mereka ada 4 naga yang dianggap lebih kuat dan merajai ke semua naga-naga ni. Yes, instead of 4 God Devil Fruit yang lama diteorikan yang bagi aku hanyalah gelaran bagi watak yang berpengaruh di dunia One Piece, what if sebaliknya ada 4 raja naga legenda di dunia One Piece yang dijuluki sebagai the strongest creature. Dan referensinya adalah kisah 4 raja naga dari mitologi Cina, Shihai Longwang. Dalam mitologi Cina, Shihai Longwang atau 4 Raja Naga adalah 4 naga yang dianggap sebagai dewa yang berperanan sebagai penjaga lautan dan tasik sekitar Cina berdasarkan 4 mata arah. Mereka juga mampu mengawal cuaca dan hujan sama seperti kebolehan yang ditunjukkan oleh Devil Fruit Naga Kaido dan Loki. Menariknya lagi, ciri-ciri yang ada pada mereka terutamanya warna dan representasi naga-naga ni setakat ni adalah sama